Okey, berita baik kepada anda yang mungkin nak mencari alternatif kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan 3 serangkai ataupun berkaitan masalah, kita kata masalah buah pinggang, masalah kanser dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan angin, angin tersumbat, sembelit dan sebagainya. Okey, yang mana di depan saya ini ada 2 bahan, 2 herba, iaitu satu ubi gegeli dan satu lagi ubi sarang semut ataupun pokok sarang semut, yang mana 2 bahan ini merupakan bahan yang telah lama diamalkan oleh masyarakat. Cumanya kebelakangan ini dia mula mendapat sambutan. Kenapa? Kerana telah banyak kajian-kajian yang mula dibuat untuk memastikan ataupun menentukan apakah kandungan bahan yang terdapat di dalam 2 bahan ini. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, 2 bahan ini tinggi bahan antioksidannya, anti radang dan juga anti kanser. Yang mana 2 bahan ini ada diamalkan dan ada setengahnya dah mendapat kesan yang positif lah. Sebagai contohnya, masalah dari segi 3 serangkai, masalah yang berkaitan dengan tekanan darah, berkaitan dengan gout dan juga berkaitan dengan sembelit. Jadi bila diamalkan, biasanya bahan-bahan ini dipotong halus, dikeringkan dan direbus dan diambil air. Cuma dia perlulah dalam sukatan yang perlu sahaja. Okey, sebagai contoh, kalau individu tersebut mengalami masalah yang agak berat, maka dos yang perlu diambil lebih tinggi berbanding dengan orang biasa. Dan orang biasa perlu ambil kadar yang sederhana sahaja bagi memastikan badan mendapat, kita katakan, nutrisi yang secukupnya, khas untuk membantu kita daripada mengelakkan masalah-masalah yang kita katakan diakibatkan oleh faktor pemakanan yang ada pada masa sekarang ini. Jadi dengan mengamalkan 2 herba ini, dia sebagai alternatif yang mungkin ada setengahnya tidak mahu sangat bergantung pada ubat, tetapi mencari kaedah yang lebih kita kata alami, yang kita katakan natural lah. Cuma di sini mungkin yang menentukan dari segi keberkesanannya bukan sahaja bahan ini, tetapi cara mengamalkannya. Jadi di sini saya nak sharekan dengan anda iaitu 2 produk, iaitu satu kopi gegeli dan satu lagi teh ubi gegeli. Okey, 2 bahan ini dia mengandungi, 2 kopi dan teh ini mengandungi satu bahan daripada ekstrak ubi gegeli dan juga ubi sarang semut, dan digabungkan, contoh macam teh ini digabungkan dengan lemon dan juga pudina bagi memberikan lagi, menambahkan lagi sifat antioksidan, anti radang dan kita katakan meningkatkan imun badan kita. Jadi cara nak mengamalkannya mudah saja, hanya 1 sachet setiap hari. Okey, kenapa 1 sachet setiap hari? Kerana ia berdasarkan formulasi pakar herba, yang mana dengan mengamalkan 1 sachet setiap hari sudah memadai, terutama bagi anda yang bukan pada kadar bermasalah sangat dari segi kesihatan. Jadi kandungan kita katakan 1 sachet setiap hari, insya-Allah dia membantu penyembuhan secara semula jadi. Bermaksud seandainya anda mengambil ubat, anda boleh mengurangkannya berperingkat-peringkat, dan pastikan anda dapatkan nasihat doktor dulu dalam proses untuk mengurangkannya. Tapi ianya bergantung pada setiap individu. Cuma dengan cara pengambilan yang produk yang telah dihasilkan, diuji bahan-bahan ini di makmal dan ternyata selamat. Jadi dengan pengambilan kopi ubi gegeli atau teh gegeli ini, dianya lebih kata terjaminlah, sebab sukatannya itu adalah sukatan untuk diminum, diamalkan setiap hari. Okey, jadi bergantung pada anda sama ada nak memilih secara tradisional ataupun mungkin secara alternatif produk yang dah siap. Jadi apa yang saya nak sharekan dekat sini, insya-Allah kita cuba ikhtiar. Jadi kalaulah anda nak ikhtiar dengan cara kita kata alami, natural, boleh ikhtiar dengan mendapatkan produk kopi gegeli dan teh gegeli ini.